Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Untuk pengajian Sunan Nasa'i, kita akan sambung bab yang ke-183, muka surat 337. Babu raf'il yadain 'anil ardi qabla ar-rukbatain. Mengangkat kedua tangan dari lantai sebelum dua lutut. Maknanya ketika sujud yang kedua, ini maksudnya, ataupun orang sujud yang kedua lah, sebab ni kira-kiranya nak bangun lah untuk berdiri selepas sujud yang kedua. Jadi angkat tangan terlebih dahulu sebelum dua lutut itu. Jadi maknanya nak bangun tu dia gagah pada pohon lah. Jadi biasanya tangan dia letak sini, dia bangun gitu. Tu salah satu cara. Dah tu asal awal. Sebab kita akan tengok selepas ni bagaimana Rasulullah ada juga bertukar dengan tangan dia. Mana akad lutut dulu. Ketika mana tu ulama kata? Ketika Nabi berusia. Nabi nak angkat tubuh dia guna kekuatan, orang panggil, kita kata pohon lutut ni, tarak dah. Tu. Ada yang kata. Jadi hak ni sebahagiannya telah kita bincang dalam sesi lepas. Baik, sekarang ni kita nak tengok sini. Ni pun ringkas saja. Jadi bab 183, babu raf'il yadain 'anil ardi qabla ar-rukbatain, mengangkat kedua tangan dari lantai sebelum dua lutut. Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab dan hadis dikemukakan menunjukkan disyariatkan mengangkat tangan dari lantai sebelum mengangkat kedua-dua lutut ketika bangun untuk berdiri. So mau pun kalau kita tengok bab-bab gini ni, ana pun tidak sentuh dengan agak detail, kerana kita bincang dah sebelum ni. Hak ni sujud tu rukun. Lepas tu nak bangun lagu mana tu, hak tu ada banyak cara Nabi SAW. Sebab tu Imam Nawawi, antara yang dia sebut, dia kata sebenarnya boleh belaka nak bangun lagu mana. Sebab ada Nabi buat belaka. Satu. Yang kedua, kalau kita mengambil pandangan yang berbeza ni, mana kita boleh letaklah hak Nabi buat gini ketika muda. Dah kalau kita boleh buat, kita buat. Lepas tu bila kita uzur, kita rasa berat. Nak buat gitu tak boleh. Tak usah buat gitu. Siapa jadi sakit lutut misalnya, nak gagah tu, tak perlu gitu. Sebab Nabi pun tidak gitu. Maknanya ibadat ini dia tidak membebankan. Tak boleh buat supaya dulu, awak lagu ni pula. Boleh belaka. Bahkan kalau nak bergantung pun tak apa lagi. Dia tak ambil kira. Sebab dalam keadaan tu dia panggil dalam keadaan kita tidak ada kemampuan. Hak kita bincang secara umum tu, itu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Hadis yang ke-1154, wa bi qala akhbaran Ishaq bin Mansur qala anba'ana Yazid bin Harun qala anba'ana Sharik an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Qala Abu Abdurrahman lam yaqul hadha an Sharik ghairu Yazid bin Harun wallahu taala a'lam. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nabi tong lutut dulu. Dan apabila bangkit, yakni angkat kepala daripada sujud yang kedua, nak berdirilah, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sebab kalau lepas sujud pertama tak timbul lah, dia tidak nak berdiri. Abu Abdurrahman, maksudnya An-Nasa'i rahimahullah, berkata, tidak ada yang mengungkapkan perkataan ini daripada Syarik kecuali Yazid bin Harun. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadis Syarik ini adalah dhaif. Perbahasan tentang hadis Syarik telah disebutkan pada bab 127, hadis nombor 1089. Ini kita bincang dulu. Kalau anda nak sebut sedikit, kenapa Imam Nasa'i sebut qala Abu Abdurrahman lam yaqu hadza an Syarik. Hak ujung tu, kenapa dia sebut begitu? Isyarat kepada hadis ni dhaif. Apa tu? Dia gini Syarik ni memang dia ni perawi dhaif. Riwayat dia diterima kalau ada sokong. Kalau semata-mata dia riwayat,
dia kekal jadi dhaif sebab dia perawi dhaif. Kecuali ada sokongan. Sebab tu riwayat Syarih ni memang dia ambil sebagai nak mengukuhkan riwayat hak lain. Tapi kalau dia saja riwayat, ulama kata tak ada. Tu kalau kita tengok dalam kitab berkenaan dengan kitab rijal lah kedudukan dia. Sebab tu Imam Nasai sebut gitu. Bila dia lemah, hak ambilnya Yazid bin Harun, orang lain tak ambilnya. Ni maknanya riwayat kira-kiranya dia lah. Di perbahasa tentang hadis Syarih ini telah. Kemudian Yazid bin Harun sendiri tu dia ada perbincangan khusus dulu. Boleh rujuk situ Duk nombor berapa, muka surat berapa tu. Boleh tengok semula lah. Baik, seterusnya. Kita pergi pada bab 184. Babut takbir lin nuhud. Bab takbir untuk bangkit berdiri. Ini maknanya ketika bangkit daripada sujud yang kedua. Dia ada takbir Allahu Akbar. Dia ada takbir tu. Itulah. Jadi Imam Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang disebutkan di bawah bab ini menunjukkan pensyariatan takbir jika hendak bangkit berdiri. Ada tersebut Allahu Akbar. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-1115. Wa biqala akhbarana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah anna Aba Hurairah kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a fa idza sarafa qala wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Jadi kata Abu Salamah, Abu Hurairah ni pernah solat bersama mereka lah. Dia sebut gitu. Dia kata Abu Hurairah pernah solat bersama mereka. Ia bertakbir setiap kali nak turun, mana daripada dia berdiri, dia nak turun tu sama ada untuk turun ke rakaat ataupun turun nak pergi ke sujud. Itu maksud turun. Bila mana selesai salat, dia kata, dia ni maksudnya Abu Hurairah, dia kata wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Demi Allah, aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kamu. Ana tinggal demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya ataupun orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah berbanding kamu. Sebab dia ada kum tu, la ashbahukum. Kita ubah sikit terjemah dia. Tu dia ada kena tambah sikit. Baik. Hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Hadis huraian hadis bab ini telah disebutkan pada bab 84 tu. Pada bab 84 nombor hadis 1023. Hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-1156. Wa bi qala akhbarana Nasr bin Ali wa Sawwar bin Abdullah bin Sawwar qala hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Bakr ibn Abdurrahman wa an Abi Salamah ibn Abdurrahman annahuma صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى faraqad dunya wal lafzu lisawwar. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Salamah, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah bin Abdurrahman, kedua-duanya salat di belakang Abu Hurairah. Ini riwayat ni daripada Imam Nasai. Jadi kata mereka berdua, bila mana Abu Hurairah nak rakaat, dia kata Allahu Akbar, dia bertakbir. Jika dia mengangkat kepala daripada rukuk, maka dia akan kata Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian bila dia nak turun untuk sujud, dia akan kata Allahu Akbar, yakni dia bertakbir. Dan bertakbir ketika hendak bangun dari rakaat, makna daripada rakaat, yakni sujud yang kedua, nak pergi kepada rakaat seterusnya, itu dia takbir pula. Dia takbir pula. Kemudian dia kata, yakni Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah berbanding kamu. Dan masih seperti inilah salat beliau sampai meninggal dunia. Lafaz ini adalah diriwayatkan oleh Sawwar. Jadi Abu Hurairah kata, mu tengok aku buat ni, salat aku buat ni, sampai mati ginilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Rasulullah tak ubah. Jadi maksud dia nak ayatnya hak letter ni, hak terakhir ni, hak muktamad ni. Itu dia nak ayat. Sebab tu dia sebut siapa mati. Kalau kita kata siapa mati Rasulullah semaya lagu ni. Jadi hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Jadi perbahasan hadis telah disebutkan dalam perbincangan sebelumnya. Baik, kita pergi kepada bab yang ke-185. Babu kaifal julus litashahhudil awal. Cara duduk tasyahud awal. Imam Nasai ni bab 185. Imam An-Nasai telah mengemuka ke satu hadis di bawah bab ini. Melalui bab ini Imam An-Nasai membawakan hadis yang menjelaskan cara-cara yang betul dan disunatkan bagi seseorang yang menunaikan salat untuk duduk ketika tasyahud pertama, iaitu duduk iftirash. Duduk iftirash. Az-Zain Ibn al-Munayyid berkata, tajuk bab mengandungi 6 perkara. Kita pun tidak bincang ni, kita tidak bincang dia, cuma anak nak sebutnya, pandai anak penjelaskan lah. Kata dia ni sebenarnya lebih terkenal sebagai Ibnul Munayyid. Ibnul Munayyid. Acak ni anak tengok ada nama dia dalam syarah Sunan Nasai. Ibnul Munayyid. Dia kata tajuk ni, tajuk 185 ni sebenarnya dia mengisyaratkan kepada 6 perkara. Pertama sekali, bentuk duduk yang dimaksudkan dalam tajuk ni adalah berbeza dengan duduk biasa. Asal. Yang kedua, terdapat perbezaan antara cara duduk untuk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Yang ketiga, terdapat perbezaan antara keduanya, yakni antara tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud mana kita akak kepala daripada sujud pertama, duduk tu. Hak baca Rabbi firli. Lepas tu tak sama lagu mana. Tidakkah masa tu kita iftirash Nah, betul lah hak tu. Cuma nak ayatnya dia ada lagi pandangan lain. Duduk bukan cara iftirash. Misalnya duduk, dia tegak dua kaki itu yalah juga. Lepas tu duduk antara dua sujud dalam bentuk iftirash, yalah juga tu. Nak ayatnya duduk tu banyak. Kalau kita tengok pupuk Hanafi kan misalnya tak, dia akak kaki gitu kan. Dua-dua. Jadi punggung dia tak tatomik dua-dua tu. Oh banyak kita jumpa lagi Mekah ada lakar tu. Ada lakar tu. Cuma duduk seller tak boleh ya. Lepas ni ada Ibnu Umar duduk seller. Kita bincang tu. Bincang suku pula tu. Yang keempat, kata Ibnu Munayyid, pokok mana pun selagi ada disebut dalam sunnah, maka itu dianggap sebagai sunnah. Sebagai sunnah. Masa sakit, sunnah dia duduk gini. Masa sihat, sunnah dia duduk gini. Boleh lakar. Asalkan ada. Jangan kita kata, aku duduk lagu ni, nyada kali. Tak boleh. Hak tu dia panggil buat dengan tak tahu, dia panggil lagu tu. Buat dengan tak tahu. Kecuali kita sakit, tak usah fikir lagu mana. Duduk. Awak boleh lagu mana? Ada lagu tu. Misalnya kita sakit pinggang. Nak itu payah. Ada atas kursi, bergantung. Ataupun perapat dinding, atau perapat meja kau bergantung. Ikut kalau sakit. Dia tak kira dah tu. Kira-kira lagu mana paling selesa. Yang kelima, ni. Tidak ada perbezaan duduk ni antara lelaki dan wanita. Hak Nabi sebut tu lagu itulah juga perempuan. Yang keenam, orang yang berilmu boleh jadikan hujah dengan amalan mereka. Itu secara asasnya, secara asasnya. Sebab kalau kita tengok, baik kita baca hadis ni. Baik, hadis 1157. Wa bi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Laits an Yahya an Al-Qasim bin Muhammad an Abdullah bin Umar an abihi annahu qala inna min sunnatis salah an tudji'a rijlaka al-yusra wa tansiba al-yumna. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ni daripada bapanya di sini, maknanya Ibnu Umar. Ibnu Umar dia buh nama anak dia serupa dengan nama dia. Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar buh nama anak dia Abdullah. Anak dia nyebuh nama serupa dengan dia. Abdullah bin Umar. Jadi mana Abdullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Jadi ayah dia tu mana Abdullah bin Umar, anak dia nama Abdullah juga. Lepas tu tak usah kata, tak ada nama lain dah kau. Tu biasa ya Arab kita. Sukanya dia pada Abdullah. Kita bicara dalam fiqh zikir kan. Abdullah ni paling Allah suka dalam apa ni sunan, ada mufrad, ada sebut. Kan? Imam Bukhari buat tajuk khusus. Allah paling suka buh nama Abdullah. Allah tu nama dia. Allah paling suka. Dari riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tak apalah. Mana kalau bubuh lagi, kena buh nombor pula. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad ke-5. Takut ada Muhammad kena tu tak tahu tengoklah. Kemudian Ibnu Umar kata, "Inna min sunnatis salah." Ana pun tinggal terjemahan ni tak macam mana boleh tersilap ni. Bukan kata tak betul.
kurang satu kalimah. Sesungguhnya. Kena tambah tu. Sebab dia ada maksud dia. Sesungguhnya termasuk sunnah salat adalah. Sesungguhnya kena bubuh. Sebab dia inna tu penting tu. Mana nak ayatnya dia ingat betul tu. Bukan kata sebut termasuk sunnah salat. Itu ayat mendata biasa je. Ni dah ayat tegas. Dia panggil ayat muakkad dia panggil. Apa ada inna. Sesungguhnya termasuk salat, termasuk sunnah salat, engkau menghamparkan kaki kiri. Tudji' tu asalnya nyenggi. Seperti kita buat gini kita perubah badan. Dia panggil ittaja'a dia panggil. Maknanya tidak tidur baring dia panggil. Menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi hak dia cerita sini ni zahirnya tak ada nampak masa mana. Masa mana? Tak ada ayat zahirnya. Tetapi difahami hadis ni bahawa ketika duduk tasyahud awal. Yang ni kaki kanan ni kita tegak. Tegak bila kata tegak ni maknanya tertekan hujung jari. Semolek-molek lepas ni kita akan jumpa. Lepas molek-molek dia belok sikit hujung tu dia ngadap kiblat juga. Tu ada khusus lepas ni. Sini tak sebut lagi. Dan menegakkan kaki kanan. Baik. Hadis Abdullah tu tinggal tu S tu. Hadis Abdullah bin Umar adalah sahih dan ianya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Maknanya sahih ni peringkat tinggi sesuai dengan syarat Bukhari. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat, khususnya Abdullah bin Umar yang terkenal sebagai salah seorang yang paling teliti mencontohi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dan mempraktikkan cara duduk dalam salat. Kita sedia maklum bahawa Ibnu Umar ni salah seorang sahabat Nabi. Hak kecil-kecil pun dia ambil kira juga. Dia akan cuba juga buat. Sehingga kalau Nabi biasa lalu jalan tu, dia akan lalu. Nabi tunduk, dia akan tunduk. Walaupun pokok tu tak kena kepala. Hak tu orang ma'ruf. Ni antara orang panggil mutasyaddidin fittiba. Orang yang telajak lah. Telajak ikut sunnah ni tak apa. Mungkin orang serabut perut orang tengok dia. Tak apa. Dia tak sesat. Ingat Hana sebut cerita. Nak naik kereta kaki kanan. Ingat ke sunnah tayamun menganan. Dia buat. Kereta tempat kita. Bukan kereta Liga Putih ni. Anak kata ustaz masuk kat di sana lah. Atau payuh dia atau sakut lagi. Dia buat lagu mana? Dia kata, anak buat okey ada kau. Dia datang. Sebab nak masuk kaki kanan dulu. Payuh kat lah. Kena berselisih begitu. Anak kata tak ada apa. Lepas tu dia banyak naik motor. Anak dia rasa payuh juga balik. Tapi orang panggil sesak kan? Dia boleh pahala. Dia pakai zahir. Anak buat lagu mana? Ya. Tak jadi sesak ke mana? Seraya. Hak sesaknya tak ikut tu. Hak tu masalah. Nak tahu semacam kalau sunnah Nabi. Tu sesak. Lepas tu kita serabut perut nampak. Tu kita. Enggak kita ni banyak bagi serabut perut. Bagi anak tak ada masalah. Itu dia. Dia tak suruh orang buat gitu. Anak itu tak suruh buat. Kata entah, ikut entah. Sebab tu anak kata, kalau ikut sunnah sabit, walaupun mungkin sunnah tu kira-kiranya tidak popular lah, tidak masyhur, kerana boleh jadi masuk. Dia tak sesak aku anak, seraya. Tak ada sunnah dimasuk ke dia kerana sesak amal tu. Tak ada. Ulama kata. Tak ada pun. Yang ketiga hadis ini ada latar belakangnya. Ni anak ambil dia dalam Ethiopia lah. Anak banyak rujuk situ. Sebab kalau tengok orang lain pun, dalam Ethiopia tu lebih detail. Dia kata. Hak ni kan apa ringkah ni. Sebab tak nak kata tadi kalau kita tengok tak ada sebut pun cara duduk ni lah. Tidak gitu. Ringkah mana? Latar belakang dia gini. Dalam Bukhari sebut terang. Sebab hadis ni ada dalam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini bersama kisah tersebut melalui jalur periwayatan Abdurrahman bin Al-Qasim daripada Abdullah bin Abdullah. Bahawa dia memberitahunya bahawa dia pernah melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu duduk bersela dalam salat ketika duduk. Sana duduk bersela. Maka aku pun tanya dia, aku pun buat gitu juga. Ni cerita, ni anak riwayat daripada ayah lah ni. Abdullah, anak. Dia kata ayah aku nama Abdullah juga, Ibnu Umar. Ada sekali tu dia semaya tu, dia duduk sel. Maknanya masa duduk lah. Maka aku berbuat gitu juga. Sedangkan pada waktu itu aku masih muda, kata Abdullah. Abdullah bin Umar kemudian melarangku dan berkata, sesungguhnya antara sunnah salat adalah dengan menegakkan kaki kananmu dan melipat kaki kiri. Lipat ni hadrat sama ada secara tawarruk
Tawarruk ni maknanya pungur duduk atas latar. Ataupun kita pungur tu kita letak atas kaki kiri. Tapak kita lipat gitu. Kita bincang selepas ni. Sebab tu Ibnu Mayyih kata duduk ni banyak. Lalu aku pun kata Abdullah bin Umar, aku pun ni cucu saya Umar, aku pun kata, ni terjemah tuan ni anak tak ubah ni. Tetapi ayah kalau kena ubah gak, tapi ayah buat gitu juga dia kata. Ubahlah. Tetapi ayah juga melakukannya. Saya ni tiru ayah lah ni. Saya ni tiru ayah lah ni. Maka beliau pun jawab. Beliau tu siapa beliau tu? Ibnu Umar lah. Maka Ibnu Umar pun jawab, sesungguhnya kedua-dua kakiku tidak mampu menanggungku. Ana pun tak sempat nak cari pun tak jumpa. Kita tahu ke Ibnu Umar ni dia kaki dia tak kuat masa bila usia kan. Ada setengah kata lumpuh. Ibnu Umar ni hak duk caw ke dia ni anak dia salah nama Salim itu. Tak apalah. Kisah ni mengikut ulama di hujung usia Ibnu Umar dah. Kaki dia ni bila dia duduk dia nak bangun tak boleh. Jadi anak duk tengoklah. Mungkin pada waktu ni anak dia tahu ni mula-mula kaki dia rasa lemah. Yang mana akhirnya dia tak boleh bangun terus. Kena orang akak. Jadi di ujung usia dia, masa dia lemah sungguh tu, hak paling banyak berkhidmat kepada dia bukan Abdullah ni, tapi Salim, anak dia lain. Hak itulah lebih banyak. Kalau kita tengok dalam tentang sahabat, memang disebut Salim ni dia paling banyak berkhidmat kepada ayah dia, Abdullah bin Umar. Jadi hak ni tidak pelik lah. Boleh jadi anak dia mereka awal dia tak tahu ayah dia ni sudah lemah kaki. Anak rasa ni mungkin dia boleh bangun lagi ni, cuma masa lemah. Jadi duduk lebih selesa. Dia kata aku buat gini kerana kaki aku ni tidak mampu menanggungku. Mana kalau aku duduk gitu jadi lenguh benar. Jadi kalau kita tengok sini Ibnu Umar dia tengok anak dia duduk sela dia tak bukan aku tu sunnah. Ayah buat gini sebab ayah tak boleh buat gitu. Sebab kaki ayah ni lemah, tak boleh nak menanggung dia punya beban, berat tubuh tu. Sebab tu duduk sela. Bila duduk sela ni, dia lebih gagah. Yang keempat, perkataan sahabat, yakni Ibnu Umar, minas sunnah, kata, adalah dikira sunnah. Hak ni sebagai marfu'. Dia nak ayatnya marfu'. Sebab dia tak cerita, Nabi cerita ni. Ni orang panggil kecek rengkah. Termasuk dalam sunnah. Bila kata sunnah, ni sunnah Nabi lah. Jadi ulama kata, bila Ibnu Umar kata minas sunnati, minas sunnah, daripada sunnah, yakni min sunnati salah, daripada sunnah salah, perkataan minas sunnah, sebab dalam riwayat lain banyak minas sunnah, termasuk dalam sunnah. Ini isyarat bahawa perbuatan ni sampai pada Nabi, marfu' pada Nabi. Itu maksud dia. Yang kelima, Imam Abu Bakar Al-Munzir rahimahullah berkata, para ulama berbeza pendapat mengenai cara duduk dalam tasyahud awal dan akhir kepada 3 kumpulan. Yang pertama, kelompok yang menyamakan cara duduk tasyahud awal dan akhir. Dia kata sopalah kau. Sama. Mereka berpendapat bahawa orang yang duduk hendaklah menegakkan kaki kanannya, menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, dia panggil iftirash. Duduk atas kaki kiri. Tadi kita ada sebut, maknanya kalau tawarruk tu maknanya kaki tu duduk bawah betih kanan. Makna punggung tu duduk atas latar. Dia ada selagi duduk dia tidak tegak kaki kanan. Dia letak dua-dua gitu. Ya tak? Lepas tu dia duduk. Ada juga lagu tu. Sebab tu Ibnu Munayyib kata kara dalam tajuk tu. Tadi kan? Kara tu. Hak pertama ni dak. Hak ni duduk, mereka orang yang menegakkan kaki kanan, menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atas telapak kaki kiri. Hak ni panggil iftirash lah. Duduk tahiyat awal dia panggil. Bukan duduk atas latar. Ahlul Ra'yi, siapa dia Ahlul Ra'yi ni? Kalau kita tengok dalam ta'rif, kalau orang ada syamilah tu tarik saja. Ahlul Ra'yi, dia akan buat mari. Ahlul Ra'yi ni maknanya, biasanya Ahlul Ra'yi ni, dia berkait dengan ulama fiqh. Bagaimana cara dia fiqh hadis, dia faham hadis. Walaupun ahlul ru'yi ni digunakan juga untuk ahlul hadis pun ada. Maksudnya begini, makna ulama yang banyak lebih cenderung menggunakan akal dan ijtihad dalam memahami nas, dia panggil ahlul ra'yi. Dan kalau kita tengok dalam kitab bila sebut ahlul ra'yi, yang dominan lah dengan gelar ini adalah orang panggil mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi tu. Tu lebih dominan tu. Kalau tengok dalam kitab dia akan sebut hotulah tu. Dan orang yang mengikut jejak dia, kalau tidak mazhab Hanafi pun orang panggil ahlul ra'yi juga.
Bukan bermakna dia ni tak pakai zahir hadis. Kadang-kadang zahir hadis ni dia kata tak perlu kita takwil. Dia pakai juga. Dia tengoklah. Jangan kita kata sesak pun ni apa. Nak guna nah semua nak guna akal belaka. Kalau tak guna akal nak guna ke dia? Nah, jadi cumanya dia ni lebih dominan orang panggil guna akal dan ijtihad. Tak apalah dia. Tapi ahli sunnah lagi ni. Ahli sunnah lagi ni. Dia hak sah lagi tu dia tak guna akal. Sebab tu nampak gong tu. Nah, hak tu ahlu ke dia ana pun tak jumpa lagi tu. Ada dah cuma tak ijtihad lagi tu. Sehingga kita tengok ni tidak akal ni, kalau akal tidak gini. Ahlul ra'yi berkata, seorang lelaki itu duduk dalam salat. Ni ana pun silap ni macam mana terlepas pandai. Seseorang buat lelaki. Sebab ni termasuk memang bahasa Arab guna ar-rajul, maknanya musalli. Seseorang musalli, itu lebih tepat terjemah dia. Walaupun dia guna bahasa Arab lelaki, tapi kita bincang ni tentang musalli, kan bincang dah ni. Kau ni termasuk lelaki, termasuk perempuan. Jadi maksudnya seseorang musalli duduk dalam salat. Ketika dia duduk pada rakaat kedua dan keempat, dia menghamparkan kaki kirinya. Mana tasyahud ni? Maksudnya tasyahud. Sebab tasyahud ni berada pada rakaat kedua dan rakaat keempat. Ataupun rakaat ketiga. Kalau salat 3 waktu. 3 rakaat. Kenapa tu? Jadi, sebab tu dia sebut di sini. Seseorang musalli duduk dalam salat. Ketika dia duduk dalam rakaat kedua dan keempat. Ataupun rakaat yang ketiga. Bagi salat 3 rakaat. Dia menghamparkan kaki kiri dia. Hampar kaki kiri. Meletakkannya di antara kedua punggungnya. Dan duduk di atasnya. Serta menegakkan kaki kanan. Menegakkan kaki kanan. Jari-jari kaki kanannya dihadapkan ke kiri. Dia panggil iftirash. Sebab tadilah. Kayak tadi Anda sebutkan ada selagi tu. Dia tidak tegak kaki kanan tu. Dia tok dua-dua gitu. Kenapa tu? Ada juga. Mereka yang berpegang pada mazhab ini berhujah dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang berkata, aku datang kepada Rasulullah. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku melihat salat baginda. Bagaimana baginda salat? Aku ni, dia cerita aku pergi kepada Rasulullah di Madinah lah. Lalu aku kata dalam hati aku maksudnya, sesungguhnya hari ini aku akan melihat salat baginda. Bagaimana baginda salat? Aku tahu dah semaya lagu mana. Orang-orang riwayat. Ni aku pergi ni aku nak tengok sendiri. Nekak. Oh maknanya semangat betul dia ni. Tu ketika dia pun cerita lah. Hak dia tengok sendiri ni. Ketika baginda duduk ni kena ingatlah tasyahud ni, tasyahud. Ketika baginda duduk, baginda menghamparkan kaki kiri, meletakkan tangannya di atas lutut kiri dan meletakkan hujung sikunya di atas paha kanan dia. Hadis ini telah dikemukakan secara panjang lebar dalam kitab An-Nasa'i 889 hak kita ni. Mereka juga berpegang dengan hadis bait hadis Ibnu Umar. Kita jumpa selepas ni hadis. Apa ni ada sebut? Ni hadis dia panggil hadis Wa'il. Hadis apa kita tengok selepas ni lah. Yang kedua, mereka berpendapat bahawa duduk di antara dua sujud adalah sama seperti duduk tasyahud, iaitu dengan menegak kaki kanan. Duduk antara dua sujud ni. Duduk antara dua sujud ni maknanya lepas akad kepala daripada sujud yang pertama itulah. Adalah sama sahaja seperti duduk tasyahud, iaitu dengan menegakkan kaki kanan, melipat kaki kiri dan duduk di atas punggung kirinya sehingga dia dapat duduk dengan tegak dan lurus. Tu. Ini adalah pandangan Malik. Lagu mana kita terduduk? Ni orang panggil tawarruk lah ni. Tawarruk. Tawarruk ni bila kita duduk tu dia tidak rapat ke punggung kita ni ada dua dua belah tu. Dia lebih dominan hak kiri. Tahu tu? Mungkin kita duduk lagu tu Sebab tu dia jadi renyuk sikit tu. Sebab tu kalau orang tu tubuh besar sikit tak. Hilang dia pinggan. Anak kena dah ni. Dia nyanda dia anak tu. Kata aku jadi tiang ini. Sakit kita nak tapur dia punya saiz dia tu. Dia pun tak sengaja kalau dia sengaja dosa dia tu. Nak buat kan? Cuma kita nak motivasi dia boleh pahala ke ini. Dia nyanda tu. Tu tak apalah. Nak ayatnya bila kita duduk kepung hak halik kanan tu dia tidak sepenuhnya. Dia berat pada halik kiri. Tu. Ini adalah pandangan Malik. Bila kata ini adalah perkara yang paling aku sukai yang pernah aku dengar. Dan Malik juga berkata apabila dia menegakkan kaki kanan, dia meletakkan perut ibu jari di atas tanah tekan nak suruh menghadap kiblat. Itu maksud dia nya. Pendapat ini berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muwatta. Imam Malik lah.
daripada Yahya bin Sa'id bahawa Al-Qasim bin Muhammad menunjukkan kepada mereka cara duduk tasyahud. Lalu dia menegakkan kaki kanan, melipat kaki kiri dan duduk di atas punggung kiri dia, bukan di atas kaki. Kalau duduk atas kaki jadi iftirash seperti tadi. Nampak tu? Mana ni tawarruk lah ni. Supaya tahiyat akhir tu. Kemudian dia kata, Abdullah bin Umar ni tadi telah menunjukkannya kepadaku dan memberitahuku bahawa ayahnya juga melakukan demikian. Walaupun ada khilaf lah, tak apalah, kita tidak lebih cakap khilaf tu halus-halus nak jadi panjang berdoa. Yang ketiga, kumpulan ketiga yang berpendapat bahawa duduk tasyahud pertama adalah seperti yang telah kita sebutkan daripada Ats-Tsauri, yakni iftirash supaya tahiyat awal. Manakala duduk tasyahud akhir adalah seperti yang kita ceritakan daripada Malik, yakni tawarruk, yakni tahiyat akhir. Ini pandangan Imam Syafi'i. Kita buat lah. Kecuali kita tak buat gini. Tapi kena faham lah bila kita ngaji ni. Setengah-setengah orang tu kalau kita cakap duduk belakang kita ni jenis tidak ahlul ra'yi, gitulah dulu. Ahlul munggal lain. Semolek kita buat itu takut dia jadi suhabuk perut, dia tanya. Macam-macam lah dia mari lepas lah dia. Kebeli kira orang kita ni, moga dia disogok dengan satu maklumat. Kalau tak sopan ni, gini-gini dia kata. Ada jenis ustaz muftin dia panggil. Pemfitnah. Dia panggil mufti. Mufti lain. Ni mufti dia panggil. Ana sebut ni sebab ana dengar diri. Ana dengar diri ni. Dia buat macam kaedah. Tengok dia hadirat. Kalau siapa dia semaya tak sopan dengan kita buat ni, maka dia tu pokok moga tu lah. Moga tu ana ubah tu. Dia tidak sebut moga, dia sebut terang lah. Ana kata, bahaya ustaz ni. Ana dengar diri tu. Kalau lagu tu lah cara dia menyampaikan agama, hendak rosak agama kita lagu tu. Sebab Rasulullah sahibus syariah ni pun rakyat banyak cara. Nabi pun rakyat banyak cara. Ini pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Kumpulan ini berhujah dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tawarruk adalah untuk salat yang ni lain pula. Cuma ana letak di bawah ni. Kata Imam Ahmad, tadi kan ada Imam Ahmad sebut. Yalah, kadang-kadang imam ni dia ada beberapa pandangan dia. Tadi kan Imam Ahmad serupa dengan Imam Syafi'i nak. Tapi hal ni, anda tengok di tempat lain, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tawarruk, yang supaya tahiyat akhir itu adalah untuk salat yang ada dua tasyahud. Kalau salat itu sah satu tasyahud, mana hak dua rakaat, maka iftirash. Tak ada tawarruk tu. Kalau semaya hak 4 rakaat ataupun 3 rakaat, adalah tawarruk itu. Siapa dia kata? Imam Ahmad lah. Maknanya dari satu sudut dia serupa dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau semaya tu sah tasyahud. Semaya subuh kita kata. Nak buat mana? Mana dia memilih iftirash. Khatu sunnah. Kena tahu lah tu. Kita kata Imam Ahmad ni bukan tu imam kita. Mana pun tak erti nak kecil tu nak. Begitulah. Baik, seterusnya. Ana ambil sikit lagi lah. Kita ambil soal lagi ni ringkas. Baik. Babul istiqbal bi atrafi asabi'il qadam al-qiblah inda al-qu'ud lit-tashahhud. Bab yang ke-186 ni yang terjemah ringkas, jari jemari kaki menghadap kiblat ketika tasyahud. Ketika tasyahud. Jari jemari kaki ni maksudnya hak mana? Hak alik kanan. Kecuali supaya Ibnu Munayyir sebut tadi, dia ada. Adakah hak duduk dia letak gitu? Tak, dia letak dua gitu. Mana punggung tu dia letak atas tumit dua-dua. Ada. Jadi dia berat gitulah. Jadi kedua-dua semua jari kira menghadap kiblat. Sebab dia tertekan itu. Baik, tak apalah. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Tajuk ini merujuk pada perincian tentang cara duduk dalam salat. Khususnya semasa tasyahud. Sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ia menekankan satu sunnah yang penting. Ini sunnah. Iaitu memastikan jari-jari kaki kanan. Kaki kanan. Menghadap ke arah kiblat ketika duduk. Hadis ke-1158. Wa biqala akhbarana Ar-Rabi' ibn Sulaiman ibn Dawud qala hadatsana Ishaq ibn Bakr ibn Mudhar qala hadatsani Abi an Amr ibn al-Harith an Yahya anna al-Qasim hadathahu an Abdullah wa huwa ibn Abdullah ibn Umar an abihi qala min sunnati as-salah an tansib al-qadam al-yumna wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julusu 'ala al-yusra. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Dia kata,
Seperti tadi juga lah. Termasuk sunnah salat adalah engkau menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari jemari kaki ke kiblat serta duduk di atas kaki kiri. Saat ni ada dah tapi ada sedikit perbezaan lah. Baik, tak apalah, kita bincang ringkas saja ni. Yang pertama sekali, hadis Ibnu Umar ni sahih. Yang kedua, hadis ini secara spesifik menjelaskan kaedah duduk iftirash yang merupakan cara duduk yang sunnah. Ketika mana ni? Yang pertama ketika duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud. Bukan bab tasyahud ni. Hak ni ketika tidak tasyahud. Duduk di antara dua sujud. Masa kita baca Rabbi ghafirli tu. Yang kedua tasyahud, yakni tahiyat awal. Tasyahud awal. Dalam solat yang mempunyai dua tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib dan isyak. Yang ketiga, kepentingan ketelitian. Tadi pun sebut dah, cuma sini kita tambah. Hadis ini menekankan bahawa sunnah Nabi SAW mencakupi perincian terkecil dalam salat, termasuk posisi jari jemari kaki. Kalau kita perhatikan, dia ni bab 186, mana tak ingat berapa. Dia ada bab dia ni sampai 190 berapa bab tak? Ni saja. Ini saja. Maknanya ada sekitar tak silap ada 10 bab lagi. Jadi bila habis hak ni kan, kita akan nampak bukan sekadar kita memahami rukun semaya, bahkan kita memahami sifat salat Nabi. Sesa kita nampak. Terang molek. Kira-kiranya kalau kita faham ni tercapai maksud Imam Nasai nak supaya umat kemudian semaya supaya dia tengok Nabi di sisi semaya. Benda hak kecil-kecil pun dia rakyat sahabat Nabi. Ni contoh kita bicara dulu tu, mula akad tangan. Lagu mana akad gini kau dak rehat ke tangan. Jangan berat jari. Allahu akbar. Tidak gitu. Tidak buka. Apa kaki laba tu tak gitu. Rehat. Buka sikit tak apa, rehat ke tangan tu. Allahu akbar. Jangan sampai tutup tu. Atau buka lebar. Rehat. Allah. Sampai gitu. Orang sungguh. Ini ketelitian. Yang keempat, banyak adirak kalau kita tengok ke memang sah semaya. Cuba tengok. Tak ya? Nah. Dia macam akak tu kalau nak tepuk sesuatu. Gitu. Akak takbir. Batal ke maya dia. Lepas tu, dengar orang panggil sunnah salat, tak ada. Yang keempat, kesungguhan para sahabat. Ia menunjukkan betapa para sahabat seperti Abdullah bin Umar sangat bersungguh-sungguh dalam meniru dan menjaga setiap perbuatan Nabi SAW dalam ibadah. Sebab itulah dalam fiqh di hadrat. Walaupun ada ulama fiqh kata boleh kita nak sembelih binatang pada 10 Zulhijjah tu hari raya, okay? Tapi kita niat akikah. Bukan niat sembelih korban Idul Adha. Memang boleh. Disebut gitu. Cuma ada orang yang pula tarik maknanya insya-Allah dia kata. Boleh dua. Korban raya pun boleh. Akikah pun boleh. Atau anda sebut saya nanti. Lepas kalau kita niat 3 tu kan. Akikah. Tak boleh lagi. Korban. Lepas tu nazar. 3 kita boleh ke tak? Dia pening. Sekat 2 dah tu. Dia kata hak 2 tu. Kata kalau 3 buat apa nazar? Kan ada juga. Apa tak boleh? Utang lagi. Sekali buat. Niat sekali piti. Sekali berapa? Dia kata ulama sebut oleh kitab gitu. Dah. Kalau 3 ni. Anak gua ni minta maaf ni gua ni. Kata aku pun lama juga. Anak gua tidak, kita pun tidak ustaz pun bela-bela lah nah ini. Sana gua dia. Dia kata mu nak kecek ni kata. Walaupun ada lagi tak fiqh. Kita fiqh ni banyak pendapat. Janganlah kita ambil fiqh sehingga hilang rupa Nabi buat. Tak boleh gitu. So yang keduanya fiqh kata tu boleh juga. Ya juzu. Harus maknanya benda tu nak ayat sah. Dia bukan nak ayat molek. Kita nak buat hak molek. Lepas kalau ada sah tak apa dah. Sahabat Nabi buat gitu tak apa dah. Mana sahabat Nabi ni lebih terjamin kita ikut dia. Tak ada. Yang ketiga. Masalah ni spesifik ni korban ni sebab dia 4 hari tu. 10 hari raya, lepas tu 3 hari tasyrik. Masuk ngerik hari ketiga tu dah hari tasyrik tu. Tak boleh dah. Walaupun pelah-pelah 3 hari dia cari lembu hilang no? Dia tak boleh sekat tu. Dia tak boleh kata bagi siapa yang lembu hilang ekstra 2 hari. Khusus untuk lembu lari. Tak ada. Benda tu khusus. Akikah bila-bila masa boleh. Bila-bila masa boleh. Bagi ana itu maksudnya. Ana tidak bermaksud nak condemn pandangan ulama fiqh, tidak. Tidak. Sebab ulama fiqh bagi ana dia jadi. Sebab tu dia kata harus. Dia nak hukum. Gitu ya. Bukan makna molek. Sebab Imam Syafi'i kata harus semaya, sah semaya, pakai kain tengah lutut. Imam Syafi'i imam gitu kah?
Dah, apa atas huruf kulali. Kenapa hal dia nak ayat boleh? Sekadar boleh. Lepas tu esok kata kalau terakak sikit apa tu tak kira masa dia cacat. Kau nak terapuk kita minggu depan. Jak ada betul email siapa tok mamu gitulah aku. Jangan kira lepas baju Melayu. Oh hadirat luak gitu anak kata anak rasa masuk TV3 lah. Kau buat itu ni. Nak jak daripada kameraman siapa kepada Muzakir nak habis licin. Orang tak buat kerja bagi lagu tu. Kita pergi habis ke sini sikit Ni penyatuan zahir dan batin. Hak ni sebenarnya disebut dalam huraya Ethiopia dan hak ni ana untuk mudah ana tengok. Kalau dalam apa ni Gemini tu, AI tu dia hura agak panjang juga. Tapi hak ni bagus rupanya ada pun sebut lagi tak nak kata joponya cari ke dia. Tak perlulah kita duduk terjemuh. Pakai bengah lalu. Dia ada kata, molek ni penyatuan antara zahir dan batin. Apa maksudnya? Amalan ini menggambarkan penyatuan antara pergerakan fizikal dan niat dalam hati untuk menghadap dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa yang suruh bela ujung nak mengembali ke semula. Nak mengembali ke semula kita tak boleh kena ingat Tuhan semua. Ngadak kiblat ni maksudnya ingat Tuhan. Dia lebih menjuruh ke arah tu. Menjuruh ke arah tu. Sebab itulah setengah-setengah dalam kitab fiqh ni, jari kita ni jangan duduk gitu masa pegang lutut masa duduk tahiyat ke. Biar duduk depan gitu. Jangan ngadak kiblat. Jangan duduk gitu. Rokok apa dia jadi tua ke bawah. Nak suruh jari ni ngadak kiblat. Ada dalam kitab fiqh sebut. Walaupun Nabi tak sebut gitu. Nabi sebut kaki ya. Ada ulama kata. Dilatih gitu. Masa dulu, Maulana, masa ngaji Maulana, apa dia apa sebut? Dia kata, ni tak ada pada Nabi. Tapi nak ambil semangat tu tidak jadi masalah. Boleh gitu. Jadi, kalau kita nak ambil dalil, apa? Dah kalau jari kaki, kok payah pun Nabi suruh buat. Ni mana lebih mudah jari tangan? Kita pegang lutut tu kekok gitu dok. Kalau nak kita ambil roh semangat jari kaki tadi, apa jari tangan lagi mudah? Apa tak boleh nak buatnya? Molek juga tu. Ngadak juga, okey? Ana ingat lagi ni. Dulu kita tak faham. Di Masjid Telipuk ni masa ana di Johor apa. Muka kita masak kita sendiri masa budak-budak ni. Jadi ana semaya tu ada orang tua mari. Dia arik tangan ana. Lepas tu dia buat kita ana duduk semaya tu. Dia isyarat jangan lebih lutut. Kita duduk gitu kan. Dia isyarat so betul. Lepas tu dia cerita kita tak faham apa satu. Dia kata tangan kena ngadak kiblat jari ni. Lepas kita ngaji ada mati kita pekok. Hak lucunya dia arik ana tu semaya. Kita duduk gitu budak-budak semaya otak duduk lain dah budak-budak. Dia masak kita sendiri masa budak-budak ni. Dia pun tarik, dia buat gini. Dia tak suruh lebih lutut. Dia takut jadi belok gitu ujung. Ni sebab kalau nak kira adalah hadis tak ada hati tu. Gitu yalah. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Kalau buat pun bagi ana kerana nak ambil hal ni hak Nabi sebut. Jari kaki lebih payah. Payah tu nak tekan tu. Nah. Kalau hak tak biasa atau hak biasa dia ada masalah saraf. Sakit nak buat tu. Benda-benda gitu. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab fiqh ni bila ulama sebut jangan kita connect terkalu kerana dia ada faham. Tapi tidak kalau setengah-setengah tu takalluf. Takalluf ni buat-buat. Jadi susah. Tu tak serok gitu. Kena timbang, kena tengoklah. Yang terakhir, yang keenam, kalau kita buat hal ni berdasar pada pengetahuan kita, Nabi buat sahih, ini dapat ganjaran sunnah, mana boleh pahala. Ganjaran sunnah ni mana boleh pahala. Melakukan perincian ini akan menyempurnakan salat. Kau sempurna semaya. Dan menambah pahala sunnah bagi orang yang melaksanakan. Syaratnya ada dalam nas. Gitulah dia. Sebab tu bagi ana, waktu kita tahu ni kita cuba buat. Supaya dia lebih tepat. Bukan sekadar menepati rukun, tapi menepati sifat salat. Kemudian bab 187 tu kita bincang dalam sesi akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.